Pakcik, dah 10 kali juga saya jawab. Kenapa tak faham-faham? Kan bapak saya dah kata tak boleh bagi tahu nama saya, nama bapak saya, nama keluarga saya, apa-apa nama saya lah. Pakcik nak pakcik siapa? Doktor, polis? Entah-entah pencuri. Hei! Sorry. Buta kah? Kenapa? Sorry. Tak nak jual kau tu pun satu hal. Ha? Pantang ada peluang. Lesap. Tak reti-reti nak balik begitu. Hey. Kau pergi mana? Aku tanya dengan kau mana kau pergi semalam? Ha? Nak mampu. Masa ni kau? Masa ni? Mana kau pergi semalam? Cuma satu. Saya takkan maafkan awak atas apa yang berlaku pada anak kita. Mana anak pakcik? Anak pakcik dah lama meninggal. Korang ni, ha? Makan rumah orang. Makan. Minta bayar. Minta sedekah sama orang. Ha? Pakcik ni cuba nak selamatkan Najwa. Pakcik? Pakcik ingat pakcik siapa? Superman? Yang sibuk saya kenapa? Kes penyelundupan senjata api semakin menjadi-jadi, terutama sekali di pantai barat negara. Kita tidak mahu perkara ini meningkatkan kadar jenayah dalam negara dan terusnya mengancam keselamatan negara. Kadang-kadang kawan boleh jadi lawan, saudara pun boleh jadi musuh. Rizli tak tahu siapa sebenarnya. Dia tak terlibat langsung dalam hal ini. Ika! Hei, Ika bawa benda sini. Bukan nak jumpa abang lah. Cinta ni bukannya dari mata turun ke hati, tapi dari hati yang membuka mata untuk melihat ketulusan. Ika fikir populariti bertair tu boleh buat Ika bahagia. Ika nak kejar impian Ika. Kenapa abang tak boleh nak sokong langsung? Impian benda. Ika tu bukan boleh nyanyi pun. Kau ada tak seberapa. So, ni peluang kedua dah. Kalau mu lepaskan dia hok ni, dah tentu lagi mu dapat peluang ketiga. Perjuangan sekarang ini sangat jauh berbeza dengan apa yang diperjuangkan oleh ahli-ahli bai'ah dulu. Sebab inilah aku tak nak join benda-benda macam ni. Nak masuk kawasan orang, hang kena beri salam.
Kita ni bukan kongsi gelap. Dalam perang, mana ada pilih-pilih. Mesti ada yang tumbang. Kita kembalikan silaturahim ekonomi kebajikan. I dapat join squadron. Banyak lagi kejayaan untuk you after this. Dah saksa. You the one. Sekarang ni betul tak apa aku cakap? Bawa aku pergi tasik tu. Aku nak tengok sendiri. Keadaan di sini sangat berbahaya kerana kehadiran seekor raksasa. Kita kena selamatkan Abu sekarang juga. Siapa yang cakap tempat ni tak selamat? Kau boleh buat something. Abu! Payat, you lead the team. Saya buat sehabis mampu saya. Tolong jangan cederakan Abu. Abu pun nak hidup. Zara, kau okey tak? Aku okey. Aku sebut namamu, Igawaku.